500 juta beli 2 kapal Islam. Fitnah. Saya tunggu satu kenyataan Datuk Seri Najib nafi bahawa ada komisen 500 juta kepada company Razak Baginda yang mereka terlibat dalam beli 2 kapal Islam. Beli Sukhoi jet Rusia 400 juta lagi. Duit siapa? Duit rakyat bawa. Fitnah? Jawab. Kalau saya fitnah, bawa heret saya mahkamah, cabar, bawa ke mahkamah. Dah 4 tahun dah saya cabar. Kalau fitnah. Dalam kes pembunuhan, kita tanya macam mana hilang semua maklumat ni semua. Kita tak tanya. Soal apa? Minggu sudah keluar di Perancis, 4 hari sudah keluar di Thailand, semalam keluar di Filipina, dan tadi keluar di Jakarta. Soal khabar lapor di dunia mengenai pembunuhan yang misteri, tak tahu, tak selesai, dokumen hilang, dan orang yang buat laporan balas serba berkata kalau dokumen hilang, orang pun hilang. Fitnah? Jawab. Kita orang Melayu, Cina, India di sini, orang yang merdeka ikut undang-undang. Kita nak merdeka untuk itu. Kita merdeka untuk ditanam rasa takut untuk menyatakan yang hak. Tak boleh. Kemudian soal ekonomi saya dah jelaskan. Susah rakyat. Ada orang kata alhamdulillah. Memang betul alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita diminta syukur kepada Allah Taala. Kenapa? Kita bukan Bangladesh. Kita bukan Zimbabwe. Kita bukan Somalia. Memang betul. Tapi oleh kerana kita Malaysia, hasil mahsulnya banyak, kekayaan negara banyak, tetapi macam mana boleh melarat macam ni? Pergi je hospital, yang paling dekat hospital mana sini? Taipei. Sesak tak? Ya. Saya duduk di Pematang Poh, sebelah Serang Jaya, sesak bukan main hospital. Negara paling kaya di Asia, hospital paling sesak. Sebab orang kampung ni nak pergi, orang kaya pergi situ tak, dia pergi hospital swasta dan terbuka di Singapura, di Kuala Lumpur. Sebab itu susah, saya minta ambil keputusan yang baik. Pilihan raya dekat, PAS akan tentukan calon, Pakatan Rakyat akan bagi sokongan, dan tanggungjawab kita kali ini tunjukkan hang